boleh. Yakin. Satu lagi. Tetap lawan. Takut. Tadi Selangor sikit lagi dah nak melangkah ke final, tapi sepakan Hara Aikal diselamatkan. So sekarang ni kita berada dengan fans Sabah. Jack, nak tanya sikit perasaan awak salah seorang organizer untuk kempen Live View Party ni. Jadi macam mana perasaan anda sekarang ni? Happy memang. Loss of words lah, memang tak tahu macam apa. Kita jumpa di Bukit Jalil. Okay, thank you. Selepas penantian lebih daripada 20 tahun, akhirnya Sabah berjaya melayakkan diri ke final Piala FA. Jadi pendapat abang? Last Sabah pergi final Piala FA, saya tak lahir lagi. So ini first time saya dapat rasakan betapa bestnya kita nak pergi final. So all the best to the boys, and kita ramai-ramai penuhkan Bukit Jalil lah Sabah. Penuh Sabah, let's go! Siapa man of the match untuk tim Sabah hari ni? Damian! Awak? Damian! Saya dengar cerita awak bawa sekitar 7 hingga 10 orang. Aku bawa 7 orang. Aku dah beli tiket dah. Wow. Hari ni malam kita punya. Itu saja. Okay. Saya Dominic. Awak Dominic kan? Sebab apa? Saya dibawa. Damian dapat save 2 gol akhir. Mana boleh sebut nama lain. Kena Damian juga. Okay. Dah standby dah akan ke Bukit Jalil nanti. Dah standby bang. Berapa ramai akan turun Bukit Jalil nanti? InsyaAllah sejauh tu berapa je yang ada lah. Sebab ini dah lama tak. Okey, sini semua sini.